yang paling bagus, baju yang tak basuh 14 tahun tu. Bila anak itu demam mengenangkan maknya, tak rindu ke mak dia, ambil baju selimutkan dia. Apa rasa? Mak aku dah balik ada kita. Nampak? Ingat balik sejarah Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Allah Yaqub alaihissalam berpisah Nabi Yusuf selama 80 tahun. Bukan 80 hari. Sampai Nabi Yaqub, mata Yaqub yang hitam menjadi putih. Rindu sangat-sangat. Ialah waktu Nabi Yusuf itu, ialah nak cerita sikit tambahannya, pendidikan juga. Apabila Nabi Yaqub, abang anak-anak tua dia, anak-anak isteri tua dia mengatakan, kami nak bawa Yusuf jalan. Okeylah. Kata Nabi Yaqub, aku tak berani, dia kata, nanti dimakan oleh serigala. Apa silap dia? Dia lupa nak serahkan kepada Allah Ta'ala. Aku takut nanti dimakan oleh serigala. Itu tu. Pujuk, tak apalah, bawalah. Jaga betul-betul. Dia lupa. Sama Nabi Allah Sulaiman. Dia lupa nak sebut insya-Allah aja. Para Nabi ni, dia jangan buat silap. Nabi Yunus pun silap. Keluar negeri tanpa kebenaran. Nabi Sulaiman lupa sebut insya-Allah. Nabi Yaqub lupa yang nak serahkan anaknya kepada Allah. Dia takut nanti dimakan oleh serigala. Itu sebabnya denda Nabi Yaqub tu. Anak-anak dia pun silap juga. Dia dengkikan Nabi Yusuf. Bila dengki Nabi Yusuf, dia buang Nabi Yusuf dalam perigi. Disembelihnya kambing seekor, dia ambil darah kambing itu, diselumurnya pada baju Nabi Yusuf. Kemudian waktu balik, ayah dia kata, ayah takkan percaya, ayah takkan percaya. Yusuf dia makan di serigala. Tak percaya, ini baju ni, darah. Dia lupa, dia serah baju Nabi Yusuf bapaknya itu, sikit pun tak koyak baju tu. Macam mana pula serigala buka baju Nabi Yusuf tu? Orang menipu ni menipu juga. Mana baju elok? Elok baju tak koyak apa benda pun. Bila pula serigala nak buka baju dulu dia, buka baju dulu. Ini semua kita nak ambil baca dia punya apa nama, sikit-sikit ambil iktibar semua tu. Begitulah. Jadi kita balik apa nama tadi ni, apabila kita anak sudah menyusukan dengan susu ibunya, memanglah hubungan susu menyusu itu, cerita balik, Nabi Yaqub tadi dah buta mata dia waktu Nabi Yusuf pesan abang-abangnya nak balik, bawa baju aku ni, campakkan kepada bapa. Jauh lagi Nabi Yusuf, baju Yusuf dah baju balik. Kata Nabi Yaqub, hai, macam Yusuf balik aja. Jauh dah terbau dah baju Yusuf tu. Kata anak-anaknya, bapa cerita lama tak habis. Sampai rumah, campak baju. Celik mata Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Tu dia. Kerinduannya hilang. Bau je. Terus kita pun nak keluar negeri, tinggalkan baju untuk anak kecil. Anak suar tak ada apa. Itu sejarahnya tu. Sejarahnya kita tinggalkan baju untuk anak-anak yang dendam rindu kepada mak bapak dia. Itu kaedah. Sebabnya dalam konsep kita nak supaya dia melupakan seorang pun, kita pakai baju juga. Seorang itu gilakan satu orang yang tak sepatutnya, kita ambil baju dia juga, kita hilangkan, tanamkan bajunya pada lupakan orang berkenaan. Itu pakai baju juga. Itu bab lain lah, tambahan saja, habis. Kemudian anak itu tadi sunat dia belah mulutnya, dia panggil tahnik.
belah mulut. Belah mulut ni dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat Husin dan Hasan. Itu Nabi mengambil buah tamar itu, dikunyahnya dan mengambil sisa dalam mulut itu dan dimasukkan ke dalam mulut budak itu dan dipusingkan dalam mulutnya untuk mengambil keberkatan dari Nabi itu. Kita ubah kepada orang-orang alim. Biar orang alim itu mengunyah buah tamar tadi ni dan sisanya yang dikunyah itu dibelahkan mulut budak yang melahir itu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat ulama-ulama yang tidak isap cerut. Itu. Bau cerut untuk dia dulu ulama kan rajin juga isap rokok. Jangan bagi, minta maaf bagi yang tidak isap cerut rokok tu. Itu dia. Dia pakai tamar. Tamar kan ada kelebihan dia. Memanglah tamar itu sebabnya Nabi pesan kita ni kalau kena mengelakkan daripada racun dan daripada sihir, kita amalkan makan buah tamar ajwah itu. Orang sana panggil tamar Nabi. Nabi yang tanam pokok tu. Tamar ajwah tu Nabi yang tanam. Dia panggil tamar Nabi. Nabi kata man tasabbaha bisab'i ajrah bisab'i tamratin ajwah lam yadurru sumun wala sihr. Barang siapa yang pagi-pagi makan tamar ajwah 7 biji, dia takkan kena sihir dan tak kena racun pun terlepas, sihir pun terlepas. Tamar ajwah ya. Tapi problem dia tamar ajwah ni kalau kita makan satu hari 7 biji, ada kesan sampingannya, iaitu botak kepala. Pasal dia mahal pasal. Itu dia panggil tahnik. Habis tu. Kemudian kanak-kanak boleh dipakai emas. Kanak-kanak tidak menjadi salah. Kan banyak orang pakai emas, budak-budak kecil itu tidak menjadi salah. Yang salah orang tua-tua pakai emas. Kanak-kanak laki-laki kan pakai. Tidak salah. Yang salah pengantin aja. Pengantin pakai tak boleh. Kadang pengantin lelaki pakai emas tak boleh lah. Kadang Pak Imam pun silap. Bila nak akad nikah, buka. Nanti lepas akad kan pakai balik. Dia pula suruh. Pak Imam. Tapi kalau saya dengar, saya diam. Saya tak tegur Pak Imam tu, lentak dia lah. Jangkanya buka terus lah. Pasal orang lelaki pakai emas pula. Seolah-olah waktu jadi pengantin tu bebas pula. Boleh pakai emas. Tak boleh lah. Pengantin pakai emas. Perempuan tak apalah. Lelaki. Pasal apa pakai emas? Pak Imam nak buka. Nak akad nikah. Sedangkan akad nikah sah. Tak ada masalah. Sah tak orang akad nikah pakai cincin emas? Sah. Tak kena mengena. Semayang pun sah. Orang lelaki pakai cincin emas semayang sah, tidak membatalkan semayang, tapi haramlah perbuatan tu. Maka bila haram, semayang wajib, pakai cincin tu haram, kan berlanggah. Kalau ikut ilmu hisab pun salah kan. Tolak campur tolak kan tolak. Semayang tu dapat pahala kan. Pakai cincin tu tak dapat pahala, lawan. Habis tu. Tolak, campur, tolak, habis. Itu. Habis. Hari yang ketujuh. Sunat 3 perkara.